Punca sebenar kita ni hidup kita sangat stres. Jom kita belajar apa puncanya sebenar cikgu. Saya ni hari-hari stres. Siapa kat sini stres? Cuba komen. Stres, serabut, geram, gelisah, macam-macam. Anxiety, depression, hidup ni rasa macam tak apa ni? Rasa macam tak ada life hidup ni. Kalau sama-sama dia rasa macam tu, ambil jom kita belajar. Ini kita Kita. Kenapa? Apa punca sebenar kita ni serabut stres? Sebab kita banyak bergantung pada makhluk. Contohnya, kita anggap macam ni. Kita ada ikatan. Ikatan kita dengan suami. Suami kecil sikit. Suami kecil sikit. Ikatan kita dengan suami atau isteri, dengan anak-anak. Itu ikatan. Anak, kita ada 3 orang anak. Contoh. 3 orang anak, ikatan kita. Ikatan kita dengan rumah. Ikatan kita dengan kereta. Gitu. Kereta. Apa? Ikatan kita dengan siapa? Ikatan kita dengan mak ayah. Tengok. Ikatan kita dengan mak ayah 2 orang. Adik-beradik berapa orang? Ramai adik-beradik, ramai. Ikatan kita tempat kerja. Gitulah. Gitulah tempat kerja. Terlalu banyak ikatan yang kita ni tak lepaskan. Sebab tu kita serabut. Okey, saya nak bagi contoh lagi, nak mudah anda faham. Kenapa dulu waktu kita kecil-kecil dulu, waktu kecil-kecil, waktu sekolah darjah 1, kita happy ke kita stres? Waktu kita darjah 1. Kita happy ke kita stres? Darjah 1 main apa ni? Main guli-guli, main congkak, main masak-masak, main kahwin-kahwin, main pondok-pondok. Happy kan? Kenapa? Sebab kenapa kita happy? Waktu darjah 1, kenapa kita happy? Sebab kita tak ada ikatan ni. Kita tidak punya ikatan. Tetapi apabila kita mulai ada ikatan, contoh, kita hold dulu, kita pergi next dulu. Suatu kita darjah 1, ni kita mak kita beli basikal. Mak kita beli, so kita terikat dengan basikal. Boleh lah, betul-betul lah basikal kita. Terikatnya kita dengan basikal macam mana? Stres lah, takut basikal kena curi, nampak tak? Ni bergantung pada makhluk ni. Takutlah kita, takut apa? Takut tayar bocor. Takutlah kita, takut nanti rantai putus. Apa lagi? Okey, apa lagi? Takutnya kita takut cala. Takut apa lagi? Kita ada basikal ni, takut rosak. Brek tak makan, masalah brek. Brek problem. Okay, lagi apa lagi? Takut kita terhadap basikal sahaja ni. Tengok ada berapa banyak ni takut. Ada berapa banyak ni overthinking ni. Lampu tak nyala. Dulu pakai lampu kan. Lampu tak nyala. Takut apa? Kan nak bawa basikal pergi apa ni? Pergi kelas agama malam-malam. Ustaz buat lepas maghrib. Okey. Lepas tu lalu pula belah kubur. Di kubur tu ada pokok besar pula. Takut ni. Lampu pula tak nyala. Takut. Tayar bocor, tayar rosak sama. Tayar bocor atau tayar rosak. Apa lagi? Apa lagi? Atas satu basikal. Apa lagi? Cepat. Takut tayar dah, rosak dah, takut calar dah. Takut ni tadi orang pinjam, tak nak. Takut nanti kawan pinjam tak bagi-bagi. Kawan pinjam. Dia cakap pinjam, tengok dia ambil terus kan. So bayangkan, teringat masa kecil lalu dekat pokok besar, angkat kain, lari pecut. Okey. Takut ni handle patah. Takut patah lah, dia patah. Rosak patah contoh.
So anda bayangkan waktu kecil darjah 1 dah takut dah. Dah takut dah sebab kita memiliki. Kena anjing. Takut anjing kejar. Betul. Anjing kejar. Bukan anjing kejar. Anjing gigit. Anjing gigit lah. Maksudnya kena samak basikal aku ni. Oi, ni atas basikal satu ni ada berapa takut ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 takut di atas satu basikal. Bayangkan sebelum ada basikal, sebelum tak ada basikal, takut tak? Tak ada basikal ni, takut tak kena curi? Takut tak takut patah basikal, tayar rosak, tayar bocor, rantai putus, calar, anjing gigit, rosak, brake problem, lampu tak nyala, kawan pinjam. Tak ada basikal, takut tak benda ni? Takut tak? Tak takutlah sebab tak ada. Jadi masalah sebab kita ada. Disebabkan kita ada benda basikal lah kita takut. 10 takut. Bayangkan ni baru basikal. Baru satu basikal. Bayangkan kalau ada 2 basikal, 3 basikal. Bayangkan ada motor pula lepas tu. Motor pula ada 2 motor. Bayangkan kalau ada kereta pula. 3-4 kereta pula ada. Bayangkan rumah pula. Lepas tu kahwin pula, ada suami. Ada anak-anak pula. Nampak tak? Dia punya bilangan ketakutan tu makin bertambah. Makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Mungkin sekarang kenapa anda overthinking? Sebab anda punya ketakutan mungkin sudah lebih. Mungkin ada 50 ketakutan. Lebih. Kalau satu basikal saja dah ada 10 ketakutan. Contoh macam ni. Saya tengah buat live sekarang. Pukul 9 malam. Sorang-sorang di office. Bilik ni je cerah. Bilik bawah gelap. Tiba-tiba lah saya bergerak. Pukul 9 malam okey lagi. Pukul 1 pagi sekejap lagi. Pukul 2 pagi sekejap lagi. Bayangkan macam mana ketakutan tu. Tapi kenapa cikgu tak takut cikgu? Kadang-kadang buat live sampai pukul 3 pagi. Sebab saya tak pegang dia. Saya tidak memiliki dia. Jadi masalah sebab kita pegang dia. Kita bergantung pada makhluk. Makhluk, jin, setan, hantu tu masuk dekat hati kita. Sebab apa? Duduk sibuk tengok cerita hantu hari-hari. Dia masuk dalam hati. Ketakutan yang kita ada dalam cerita hantu tu, kita bawa masuk kepada benda yang real ni. Padahal cerita-cerita penipu semua tu. Tak adalah sampai terbang. Tak ada mengarut, semua tercerita. Hanya cerita saja. Tapi dia masuk dekat otak. Dia takut nanti kipas tiba-tiba bergerak sendiri, kursi naik, terangkat gini, dia takut langsung, dia takut hantu, macam tu, nampak tak? Sebab apa? Berkebergantungan kita kepada makhluk tu tinggi. Tak pada Allah tak ada. Ini berlaku pada kita, berlaku pada dia. Kenapa kita stres? Kita stres sebab kita bergantung banyak ni, bergantung makhluk. Apa dah? Suami, adik-adik, mak ayah, kereta kita, rumah kita. Ada motor-motor, anak kita 3 orang, tempat kerja, office kita. Kebergantungan tu menjerut leher kita, menjerut. Sebab tu kita stres. Sebab tu anda kena putuskan kebergantungan pada makhluk, putuskan. Lepas tengok sakit jantung, takut tengok cerita hantu sebab takut terperanjat. Bukan sebab cerita tu. Itu cerita lain lah. Sebab akak ada masalah jantung. Itu jangan, itu cerita lain. Nanti apa-apa berlaku takut kita masuk hospital kan, masuk ICU. Okay. Kita bergantung kepada makhluk contoh macam ni. Belum apa-apa dah anxiety dah. Takut kereta rosak tengah jalan. Takut nanti bawa kereta tayar pecah. Takut nanti kereta ni. Selalu takut. Benda-benda tak perlu fikir. Dan selalunya hantu berstres. Selalunya kita fikir buruk. Ni bahayanya kita ni, benda ni semuanya buruk. Ni semua ni keburukan ni. Dan kita akan jadi anxiety, kita akan jadi depression sebab kita selalu fikir buruk. Kamus kita penuh dengan keburukan, overthinking. Ya, overthinking lah. Kamus kita penuh dengan overthinking, buruk pasal benda ni. Jadi apa yang berlaku dalam hidup kita serabut sebab kita macam itulah. Kita kena fikir baik.
Sesiapa yang kebergantungan dia kepada Allah, buang ni, bergantung pada makhluk ni, bergantung dia pada Allah, saya letak Allah Ta'ala di atas. Allah Ta'ala tidak bertempat lah. Ni contoh. Nak bagi contoh. Apabila kita bergantung 100% kepada Allah, 100% kepada Allah, jadi baru dia akan nampak baik. Setuju tak? Disebabkan kita bergantung kita pada makhluk, kita nampak buruk je. Kita susah nak nampak baik pada makhluk tu. Sebab kita tak bergantung pada Allah. Jadi bergantunglah pada Allah. Apa dia? Takut kena curi. Tak apalah. Basikal tu bukan milik aku. Itu baru tu. Basikal tu aku pinjam je. Allah Ta'ala bagi aku pinjam je basikal tu. Selagi nanti dapat ke adik aku pula basikal tu. Nanti kemungkinan basikal tu jadi besi buruk. Itu bukan milik aku kalau kena curi. Maksudnya rezeki aku setakat tu je lah. Nampak tak? Patah. Takut basikal ni tengah bawa patah. Alah, aku takut apa? Kalau patah-patah lah, dah sampai masanya dia berkarat, dia patah, nampak? Tayar bocor atau tayar rosak. Lah, dah memang basikal kan? Basikal, mana ada? Siapa kat sini yang ada basikal dia? Basikal yang tube lah, ataupun tubeless. Tak pernah rosak tayar, tak pernah bocor tayar. Mana ada? Dah aku ada basikal. Apabila aku ada basikal, mesti aku ada masalah tayar bocor, tayar rosak. Biarlah. Dah sampai masanya kena paku. Dah sampai masanya kena duri. Dah sampai masanya dibocor. Kalau Allah nak bagi bocor-bocor je lah. Itu nampak tak? Itu orang yang bergantung pada Allah. Rantai putus. Dah nama lagi basikal. Pakai rantai. Kita bukan skuter. Skuter tak pakai rantai. Skuter gelek tolak gitu je. Skuter kan. Ada basikal pakai rantai. Kalau pakai rantai, mesti rosak rantai. Tak payah fikir-fikir lah. Nampak? Kalau Allah nak kata rosak-rosak lah. Kalau Allah cakap tak lah. Calar. Lah, dah memang dia tu pakai besi. Dah memang calar lah sebab basikal ni besi. Kalau basikal tu air, mana calar? Nampak? Ini orang-orang yang bergantung pada Allah. Nanti takut anjing gigit. Dah kalau kita basikal kita letak terbiar macam tu, anjing gigit lah. Dah kita lalu tempat anjing banyak. Jangan lalu kat situ, kita lalu jalan lain lah. Nampak? Takut apa? Takut rosak. Takut apa? Brake problem. Dah memang basikal ada brake, mesti ada problem. Mana ada basikal yang ada brake tak pernah rosak brake? Pelik tu. Mesti rosak brake. Lampu tak jalan. Lampu tak nyala. Dan memang basikal aku ada lampu, mesti ada masalah lampu. Mana ada basikal yang ada lampu tak pernah rosak lampu? Apa lagi? Kawan pinjam. Dah memang aku seorang je ada basikal dekat kampung tu. Kawan mesti pinjam. Tak apa, bagi dia pinjam lah. Itulah orang yang bergantung pada Allah 100%. Dia akan fikir baik. Segala dia nampak ni adalah di-convert kepada baik. Okey. Kembali balik. Kita pun dah besar panjang. Dah besar panjang, dah ada kereta. Sibuk dia fikir, nanti kereta rosak, motor rosak. Overthinking kat kereta. Tak payah fikirlah. Nanti kereta calar, nanti kereta gini. Baru je basuh kereta. Selalu berlaku baru je basuh kereta, hujan lebat. Sebelum keluar pada rumah, tengok. Okey, tak lebat lagi, macam cerah ni. Dah pergi dekat car wash, keluar dari car wash, hujan lebat. Nampak? Macam itulah kita. Maksudnya nak cerita kat sini, dah ada kereta, basuhlah kereta. Lepas tu hujan, biarlah nak macam mana. Aku bukan boleh kontrol pun. Ni duk maki-maki hamu. Kenapa hujan waktu ni? Aku dah habis duit, nampak? Ni sat lagi ni kalau aku basuh kereta ni, sat lagi ni hujan lebat ni, biarlah basuh je lah. Kalau hujan lebat, hujan alhamdulillah, hujan rahmat. Macam tu. So kita ni terlalu bergantung, terlalu pegang sangat makhluk ni. Sebab tu kita stres. Dengan suami sama juga. Bergantungnya kita pada suami, macam kenapa? Oh, suami aku ni, kita nampak buruk suami lah. Ataupun isteri, suami atau isteri. Ni kita kita ni suami atau isteri. Ni pasangan kita, suami atau isteri. Duk nampak buruk suami, duk nampak buruk isteri, nampak buruk. Kenapa? Sebab kita bergantung pada dia. Kita nak apa? Kita nak dia ni baik dengan kita. Kita nak dia ni sebaik malaikat. Kita nak dia ni tutup aurat. Kita nak dia ni kuat kerja. Kita nak dia ni baik, sebaik-baik lelaki. Kita nak dia ni sebaik-baik wanita. Kita nak yang terbaik. Kita tak nak langsung nampak kelemahan-kelemahan dia ni. Dan nama lagi manusia, mesti ada kelemahan punya. Kenapa kita nak perfect? Kereta nak perfect, rumah nak perfect, suami, pasangan nak perfect. Padahal diri kita ni pun tak perfect. Saya yang bercakap ni pun banyak dosa gila. Nak bandingkan korang yang tengah tengok live ni, saya banyak dosa. Lepas tu saya nak perfect, nak jadi okey.
Aku banyak dosa ni, aku tak boleh nak cakap ke orang aku banyak dosa, aku gini. Macam tu. Tak boleh lah, jangan menunggu perfect. Mana ada perfect? Nabi je perfect. Nabi Muhammad yang perfect pun diuji teruk tau. Perfectnya Nabi diuji teruk. Jadi kita nak suami ni terbaik. Kita nak suami ni tak ada cacat celah langsung. Kita cakap apa? Kalaulah suami aku baik, maka aku baik. Kenapa tak bergantung pada makhluk? Jangan bergantunglah pada suami ni. Contoh kalau suami ni curang, dia cakap apa? Lah, dah memang dia lelaki, nafsu dia kuat. Dia curang tu, itu dosa dia. Tak apalah, aku buat baik dengan dia lah. Nampak tak? Lepas tu isteri pula, isteri kita balik rumah tak kemah. Duk nampak rumah tak kemah, bini pemalas. Sedangkan dah anak ramai. Kau buat anak okey. Suka buat anak, tapi jaga anak bagi kat bini je jaga anak. Mana boleh? Duk nampak yang buruk je kat bini. Tengok bini tak berkemah, bini lemak lebih, bini dah montel dah. Bini ni tak ada make up. Tengok bini rumah tak kemah. Anak bising apa semua gini-gini. Duk nampak buruk bini je. Sebab apa? Sebab kita bergantung pada bini. Kita nak bini sebaik-baik wanita, sebaik-baik makhluk. Ni kita ni. Kita nak bini balik rumah, abang lapar ke, abang nak air ke, abang gini-gini. Kita nak bini sebaik-baik isteri. Padahal dia tahu kita ni anak ramai, bini kesian kat bini, tak sempat nak handle anak. Kita tak tolong bini pula. Bini tak sempat masak sebab apa? Ni anak ni seorang menangis, seorang nak basuh berak, seorang ni lapar, seorang nak kencing, macam-macam anak ni. Tak sempat dah masak. Kita maki-maki yang bini, nampak? Sebab kita bergantung pada bini, bergantung pada makhluk tu. Tak boleh. Stres. Punca sebenar kita serabut sebab bergantung kita pada makhluk tu banyak sangat. Jangan. Stoplah kita bergantung pada makhluk. Bergantung pada Allah. Serah pada Allah. Ramai keluarga overthinking, stres dan sakit mental. Rajin ibadah tapi dahaka pada ibu bapa. Ibadah dia kosong lah. Dia tak semayang tu. Tak cikgu dia semayang. Dia tak semayang. Cikgu saya nampak dia semayang. Dia tak semayang. Kalau dia semayang, dia takkan dahaka pada mak ayah dia. Walaupun mak ayah dia perangai macam setan. Faham tak? Kita ni sebab kita banyak sangat bergantung. Ni pengaruh adik-beradik. Bergantung dekat adik-beradik. Nak suruh adik-beradik baik. Nak suruh adik ni semua jadi baik. Adik tak bergaduh gini. Nak perfect. Adik-beradik perfect kita nak. Sikit pun kita nak tegur. Semua nak tegur. Tegur. Kenapa macam tu? Kalau kita bergantung pada Allah, kita takkan tegur adik-beradik. Kita berkawan baik dengan adik-beradik kita. Buat relax, buat peace je. Buat relax lah. Dia tahu mana salah silap dia. Dia tahu mana buruk apa semua. Dia tahu. Tak perlu nak over sangat. Ni kita ni tegur adik-beradik tu macam musuh tegur tau. Kau ni free hair, kau tahu tak? Free hair masuk api neraka. Dia tegur adik dia yang free hair tu. Cakap elok dekat adik. Adik tu akan malu nanti. Betul cakap cikgu tu. Asyik nak suruh semua orang betul tak boleh salah. Ya. Kita nak betulkan orang. Padahal punca sebenar kita serabut sebab kita nak betulkan orang. Nak suruh orang baik. Sebab kita bergantung pada dia. Kita nak suruh suami kita baik, adik-beradik kita baik, mak ayah kita baik, ni tempat kerja kita baik, anak kita baik, suami kita baik, kereta baik, rumah baik, baru kita baik. Tu masalah kita. Suka cara cikgu santai tapi deep. Ya, benda real. Saya cakap benda real. Benda yang kita macam tahun 2026 ni, tahun 2026 ni, kalau tengok Google kan, ramai orang masalah mental. Ramai. Kenapa masalah mental ramai? Sebab bergantung pada makhluk. Terlalu tinggi bergantung pada makhluk. Tak power pun. Ini ilmu yang kita tak nak dengar. Ilmu yang kita tak nak belajar. Ilmu yang terbalik daripada yang kita selalu buat. Selalu kita buat apa? Kita duduk stres pasal kereta. Duduk stres pada suami. Duduk stres pada anak-anak ni. Kita macam tu. Saya terbalik. Kenapa nak stres? Habis cikgu nak buat apa cikgu kalau saya melepaskan? Adakah saya kena tinggal suami? Bukan. Mana boleh tinggal suami, mana boleh tinggal isteri. Itu tinggal tanggungjawab awak. Melepaskan maksudnya jangan duduk fikir sangat. Jangan fikir sangat masalah suami, isteri, anak-anak tu. Jangan fikir sangat. Bergantung pada Allah. Ya Allah, aku nak buat. Tengok apabila kita bergantung pada Allah, kita ni tekak kita ni banyak pergi direct pada Allah. Jangan duduk link dengan orang ni.
Saya letak Allah di atas, Allah Ta'ala bukan di atas. Allah Ta'ala bukan tidak bertempat. Kena selalu perbentukan tauhid kita. Allah Ta'ala tidak bertempat. Okey. Saya just beritahu contohnya. Sebab apa nak mengagungkan Allah? Lalu tu. Jadi duduk bawah. Gitu contoh. Apabila kita selalu bergantung pada Allah, 100% bergantung pada Allah, kita akan jadi orang tenang. Orang tak serabut, orang tak stres. Kalau kita stres, maksudnya apa? Kita bergantung pada makhluk. Tanya diri, anda stres sebab apa? Satu lagi, sebab duit. Tengok ni. Satu lagi, duit. Ni. Ni ramai juga masalah ni. Bergantungnya kita pada duit. Kalau duit banyak, kita happy. Kalau duit sikit, kita stres. Mananya Allahnya? Nampak? Sebab itulah cukuplah kita bergantung. Kita akan stres tau. Macam contoh bergantung pada mak ayah. Kenapa mak ayah aku asyik bergaduh je, aku serabutlah dengan mak ayah aku ni. Boleh tak kalau aku nak mak ayah aku berubah? Mana boleh ubah mak ayah? Nabi Muhammad sendiri pun tak boleh ubah bapa saudara dia. Nabi Muhammad sendiri pun tak boleh ubah atuk dia masuk Islam. Atuk kesayangan Nabi, yang defend Nabi. Yang backup Nabi, yang support Nabi pun tak masuk Islam. Nabi pun tak boleh nak mengubah mereka. Allah Ta'ala yang boleh mengubah. Jadi kenapa kita duduk fikir sangat? Lepaskanlah. Jangan fikir. Ya Allah, aku serah padamu ya Allah. Aku redha ya Allah. Itu mak ayah aku ya Allah. Aku nak buat yang terbaik. Macam tu. Sama juga tempat kerja. Lepaskan. Balik rumah tak fikirlah. Tak fikirlah bos tu. Kerja banyak tak fikir. Balik rumah kita buat baik dengan suami. Buat baik dengan isteri, dengan anak-anak. Cukup lah. Anak-anak pula ni. Tak fikirlah masalah anak ni. Serah pada Allah. Tak fikirlah duit ni serah pada Allah. Rumah tak fikir serah pada Allah. Okay, semua ni macam ni. Apabila anda mulai tak fikir masalah ni, anda serah pada Allah, apa berlaku? Adakah dengan kita tak fikir orang ni, tak fikir semua ni, adakah kita diam, tak bercakap dengan orang? Bukan. Adakah dengan kita tak fikir semua orang ni, kita macam, aku tak nak usul, aku nak tidur je. Itu ke maksudnya? Bukan. Apabila kita bergantung pada Allah, automatically kita akan nampak sekeliling kita ni adalah kebaikan. Itu saya nak. Kita bergantung dengan kereta, betul. Tapi cakap apa? Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita nampak Allah Ta'ala dulu. Kita melihat kereta, kita nampak kasih sayang Allah tak ada kereta. Kita nampak rahmat Allah. Santai dan mudah ilmu cikgu ni. Kalau orang faham dan nak move on, okay, alhamdulillah. Move on. Okay. Kita melihat ni pandangan kita dengan pandangan rahmat Allah. Dengan pandangan kasih sayang Allah. Bukan dengan pandangan kebencian. Contohnya kereta berwarna lah, rusak macam-macam. Kita tengok kereta tu, ya Allah, Engkau dah bagi aku kereta ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dia rosak memang sebab dia kereta. Sebab tu dia tayar pecah, sebab tu dia enjin rosak, sebab dia kereta. Dia bukannya kucing. Kucing mana ada tayar rosak? Sebab dia kereta. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bagi aku kereta, aku dah guna lama dia Allah. Nampak tak? Tengok kereta, nampak Allah Ta'ala dulu. Nampak Allah Ta'ala, baru tengok kereta balik. Terima kasih ya Allah, Engkau bagi aku kereta ya Allah. Aku nak jaga kereta ni elok-elok ya Allah. Tengok, tak meragam kereta lepas tu. Jadi melihat dengan pandangan Allah. Macam ni, faham? Gitu. Dia bukan macam tu. Dengan pandangan kasih sayang Allah. Dengan pandangan rahmat Allah. Sama juga dengan suami. Melihat dengan pandangan rahmat Allah. Ni. Nak melihat suami. Sebelum melihat suami tu, tengok Allah Ta'ala dulu. Apa dia? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bagi ke suami. Ada orang tak ada suami pun. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bagi ke suami yang yang penat bekerja. Ada orang suami tidur je kerjaan dia. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau ada suami. Ini adalah suami aku, tolong aku sikit-sikit, tak apalah. Aku tengok kebaikan ya Allah. Dia suami aku ya Allah. Dia punci aku masuk syurga ya Allah. Biarlah dia tak semayang, itu kehendak kau. Kau tak adilkan dia tak semayang. Aku tak boleh nak buat apa ya Allah. Sedangkan Nabi pun tak boleh nak dakwah bapa saudara dia masuk Islam. Sedangkan Nabi tak boleh nak dakwah atuk dia masuk Islam. Aku ni apatah lagi ya Allah. Nampak tak? Tengok Allah dengan pandangan rahmat, kesian dekat dia ya Allah. Pernah tak kita cakap dekat hati kita sebelum tidur, ya Allah, kesiannya dekat suami aku ya Allah. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia curang, kesiannya kat dia ya Allah. Pernah tak cakap macam tu? Tak pernah. Yang kita baca banyak macam mana? Tengok suami, tengok. Dia tak tengok Allah Ta'ala dulu, dia tengok suami dulu. Ya Allah, kenapa suami aku teruk Sebab tengok suami dulu. Kenapa suami aku teruk? Kenapa suami aku curang? Kenapa suami aku macam tu? Nampak? Sebab dia nampak buruk. Sama juga dengan isteri. Dia nampak bini dia buruk. Dia tak nampak Allah Ta'ala dulu. Nampak? Tengok Allah Ta'ala. Ya Allah,
Kesian dekat bini aku ya Allah. Jaga anak 2-3 pagi bangun anak baby menangis ya Allah. Macam mana ya Allah nak buat baby ni supaya tak menangis? Kesian kat dia ya Allah. Kesian dekat bini aku ya Allah. Dia ni kena jaga anak, tak sempat nak masak, tak sempat nak basuh berak anak. Sebab nak menyusu banyak lagi. Anak 5 orang kembar, kembar 5. Tak sempat. Yang ni nak basuh berak, piah, yang tu pula menangis. Lapar susu. Ini piah, tak sempat nak masak. Jadi kesian kat bini. Kita buat anak sedap buat anak. Tapi jaga anak tak nak. Padahal anak tu wajib. Dia sibuk nak jaga anak jiran sebelah. Minta maaf sebut lah. Kesian dekat janda sebelah anak 4. Habis kau anak 5 tak kesian. Dia kesian ke janda anak 4. Minta maaf sebut lah contoh. Memang ada kes macam tu pun. Cikgu macam mana nak personal DM cikgu? Tengok dekat profil saya, cikguash.com, klik kat situ. Ada nombor wasabi saya. Boleh kontak saya. Jadi melihatlah manusia, suami ke, isteri ke, anak-anak ke, lihatlah dengan pandangan rahmat Allah. Baru kita tak serabut. Soalan saya nak tanya. Lepas saya dah potong macam ni, dan saya akan buat macam ni, lihat rumah dengan pandangan Allah, lihat duit dengan pandangan Allah, lihat anak-anak dengan pandangan Allah. Okey, sekejap lihat mak ayah dengan pandangan Allah, lihat tempat kerja dengan pandangan Allah, lihat adik-beradik dengan pandangan Allah. Okey, anda rasa lega tak lepas tengok benda ni? Lega tak? Apabila kita melihat dengan pandangan Allah, dengan rahmat Allah, lega tak rasa? Rasa tenang tak sikit? Kesama je, serabut je. Rasa macam mana sekarang? Rasa tenang, bahagia kan? Lega kan? Sebab kita lihat dengan pandangan Allah. Kalau lihat dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tenang hidup kita. Tak serabut. Ilek-ilek sudah. Duit tak cukup. Alah, aku dah daripada zaman muda lagi duit tak cukup. Ilek dah settle masalah. Lega cikgu, malah lebih rasa bersyukur. Pandang ni hikmat Allah. Ya, hikmat ujian ya. Kita diuji dengan apa? Kita diuji dengan apa yang kita ada. Kita ada kereta, diuji dengan kereta lah. Sebab kita ada kereta. Ni dia tanya, ya Allah, kenapa kau buat kereta aku sakit, kereta aku rosak. Dan kita ada kereta. Orang yang tak ada kereta, mana diuji dengan kereta? Sebab itulah ada dalil apa dia ni? Allah Ta'ala tidak akan uji kepada kita jika kita tak sanggup nak terima ujian tu. Kita beli kereta, maksudnya kita sanggup lah terima ujian. Betul tak? Allah Ta'ala tidak akan menguji seorang hamba tu mengikut kemampuannya. Dia mampu beli kereta, dia uji kereta lah. Dia mampu kahwin dengan suami ni, dia uji dengan suami lah. Dia mampu, dia ada adik-beradik dia, maksudnya dia mampu lah, dia uji dengan adik-beradik. Dia ada mak ayah dia, dia uji dengan mak ayah dia. Dia mampu pergi bekerja, maksudnya apa? Dia uji dengan kerja dia. Dia mampu jaga anak dia ni, dia uji dengan anak. Dia mampu dapat duit apa semua, dia uji dengan duit. Dia ada rumah, dia mampu beli rumah, dia uji dengan rumah, tak boleh nak bayar sewa rumah. Jadi itulah maksudnya Allah Ta'ala akan uji dengan kemampuan kita. Okey. Mana ada orang, dia ada kereta, motor tak ada, tiba-tiba ada masalah motor. Pelik kan? Mana ada orang, tiba-tiba dia ada kereta, tiba-tiba ada masalah dengan helikopter. Takkan pelik, tiba-tiba masalah kereta, tiba-tiba keluar surat, anda kena bayar helikopter. Bila masa aku beli helikopter? So, ujian Allah Ta'ala itu berdasarkan kemampuan kita. Ada orang bisnes, dia ada staff dia, 3 orang. So, dia diuji dengan staff 3 orang. Ada orang ada staff 30 orang. Dia diuji dengan staff 30 orang tu. Ada orang ada staff 300 orang. Dia diuji dengan staff 300 orang tu, tak sama. Lepas tu kita ni, Allah Ta'ala uji mengikut kemampuan kita. Kita mampu takat tu je. Takat tu ujian kita lah. Kalau ada motor, ujian motor. Kalau ada basikal, ujian basikal. Kalau ada anak 3 orang lah ujian. Mana ada orang, anak 3 orang diuji dengan anak 30 orang. Tak kepelik macam tu. Anak 3 orang diuji dengan anak 30 orang. Mana ada macam tu. Bahkan kita yang menambah ujian. Okey, sama tak? Kita jaga anak seorang dengan anak 3 orang. Tak sama. Jadi kenapa kita menambah anak 3 orang? Sebab kita mampulah. Sebab tu kita diuji dengan anak 3 orang. Perangai masing-masing tak sama perangai ni. Kadang-kadang abang dia, kelemahan dia tang situ. Adik dia pula kelemahan dia tang situ. Yang ni pula kelemahan dia tang situ. Tang sinu kelemahan dia. So lain-lain kelemahan dia. Jangan tengok kelemahan dia. Tengok kebaikan dia. Apa yang dia boleh buat? Apa yang dia baik dengan orang? Puji dia kebaikan dia. Ni tak kita ni sebab kita bergantung pada makhluk lah. Kita nampak buruk dia. Sebab nampak macam ni. Macam basikal tadi. Macam basikal tadi.
Kita darjah 1, kita tiba-tiba ada basikal. Sebelum ni tak ada basikal. Bila kita tak ada basikal, so kita bergantung pada makhluk, tak ada. Kita happy, hidup happy, tak payah fikir kena curi ke, patah ke, tayar bocor. Kita tak fikir. Tapi once kita dapat hadiah birthday, darjah 1, dapat basikal, pergi sekolah kena naik basikal. Mulalah kita overthinking. Takut tayar bocor, takut rantai putus, takut cala, takut kawan pinjam, takut brake problem, takut anjing gigit nanti, takut patah masa sana. Dah overthinking lah. Sebab apa? Sebab kita bergantung pada dia. Sebelum ni okey je, tak ada basikal. Disebabkan kita bergantung dengan dia, itulah kita jadi macam tu. Boleh? So saya nak anda lepas ni jangan, cukuplah bergantung pada makhluk. Cukuplah kita ni fikir apa dia ni, nak the best. Nak basikal ni kalau boleh, tengok kalau boleh basikal ni, aku tak nak basikal ni kena curi, aku nak letak 10 lock. 10 lock aku nak. Kalau boleh aku nak basikal tayar aku takkan pernah bocor sekalipun. Nampak? Itulah kita nak perfect tau. Kita nak perfect. Kalau boleh aku nak rantai tu takkan putus sampai bila-bila. Aku nak pakai rantai tu macam dia nak putus tapi dia auto baiki balik. Gila apa. Kalau boleh aku nak basikal ni takkan rosak sampai mati, takkan rosak, takkan patah, takkan cala, takkan berkarat. Kalau boleh aku nak brake tu takkan rosak sampai mati. Kalau boleh aku nak lampu tu takkan rosak. Kalau boleh aku nak aku tak nak bagi kat kawan pinjam, aku sepak dia, contohlah kan. Jadi kita nak perfect. Sebab tu kita sabut. Sebab tu kita jadi overthinking, nak perfect. Saya bagi contoh basikal je. Saya harap anda faham lah. Ni selain itu. Fahamkan basikal je saya bagi contoh ni. Sebab kita nak perfect. So bermula hari ni cukuplah kita nak perfect tu. Serah pada Allah. Ini tauhid kena jaga. Ya Allah, tak apalah, kena curi dah, aku ada basikal. Dekat kampung ni aku seorang je ada basikal. Lepas tu tak tengok basikal aku dekat kampung 10 kampung lepas. Rupanya orang kampung 10 kampung tu yang curi basikal aku. Jauh dia. Macam mana? Dah basikal aku, dah memang ada basikal dia, ada tayar bocor. Ini maksudnya kita tak melihat perfection. Kita melihat apa dia? Mana yang baik basikal ni, alhamdulillah setakat ni aku bawa ni, alhamdulillah dengan Allah Taala tak rosak. Terima kasih Allah. Bawa dia pergi. Okey, contoh saya baiki cermin tadi. Bila saya suruh bagi cermin tu, bayangkan saya duduk kat sini 8 tahun tak pernah rosak. Lepas tu dia dah berkarat. Dah memang sampai masa 8 tahun kot. Kau ingat dia nak stay perfect kat situ sampai kita mati. Nak ni. Mesti rosak pun dia punya bingkai dia tu, bingkai besi dekat bawah tu, dia cermin besar. Bingkai bawah rosak. So saya dah belilah. So waktu saya tengah baiki dia tu, saya fikirlah, sebab aku ada cermin lah dia rosak. Sebab dia cermin lah, faham tak? Sebab dia ada besi kat bawah tu, holder dia tu, nak pegang cermin tu. Sebab dia besi lah dia berkarat. Alhamdulillah, terima kasih Allah, 8 tahun tak rosak pun cermin ni. Terima kasih Allah. So aku nak cantikkan cermin ni, aku buang yang besi yang berkarat tu yang lama. Ni cermin kan. Holder dia tu. Buang holder dia, tukar holder baru. Kemas. Dan kemungkinan boleh tahan 3-4 tahun. Tapi serah pada Allah lah. Mana tahu zaman sekarang besi dulu tahan lama. Mungkin besi ni tengok-tengok pakai sebulan dah berkarat, dah rosak dah. Serah pada Allah lah. Kita tukar buat baik. Kita buat baik dengan semua orang. Buat baik dengan basikal. Tiba-tiba tayar rosak, tukarlah tayar. Kenapa nak fikir sangat? Sama juga macam ni kan. Okey. Kereta, kita duk pakai kereta, tiba-tiba rosak, tukarlah tayar kereta. Cermin pecah, tukarlah cermin. Kenapa nak bising? Dah sampai masanya. Itu rahmat Allah, itu takdir Allah Taala. Terima je lah. Suami sebelum kahwin okey je, lepas kahwin bermasalah. Terima dah lah suami aku. Macam tu perangai, tak apalah, aku jadi isteri yang baik. Kesian dekat suami aku. Macam tu. So, isteri sama juga. Sebelum kahwin tengok, cantik dia, manis. Dah kahwin jadi macam naga. Sebab apa? Anak ramai dia stres. Kesian dekat bini aku. Jaga anak penat gini. Ni tak kita fikir apa dia? Buruk bini, pergi cari perempuan lain. Itu maksudnya orang yang tidak bergantung pada makhluk. Tidak bergantung pada Allah. Minta maaf. Dia bergantung kepada makhluk. Dia nak isteri dia cantik selalu. Dia nak isteri dia baik selalu. Dia nak isteri dia senyum selalu. Nampak? Bergantung pada isteri tu, bergantung pada makhluk. Cukuplah. Boleh? Baca komen sekejap. Surrender pada Allah. Ya, betul.
Detach. Tu detach. Detach maksudnya jangan attach. Jangan bersambung. Detach. Kebergantungan pada makhluk. Jangan ubah orang. Tak boleh ubah orang. Memang tak boleh ubah orang pun. Tapi fokus dan kontrol diri kita. Ya. Macam tu. Okey, soalan sekejap Cikgu, macam mana kami ibu ayah, dan nasihat anak overthinking, salahkan kami kurang didik ilmu agama. Okey, macam ni. Kita ada anak, bagus soalan ni. Okey, macam ni Ni kita, ni suami, ni anak. Letaklah anak seorang lah. Anak beritahu dekat kita. Okey? Anak salahkan kita. Dia cakap apa? Ni sebab mak ayah lah ni. Tak didik saya. Kurang didik ilmu agama pada saya. Anak cakap macam tu. Dia kata kita, salah mak. Salah mak ayah. Sebab tak didik agama. Okey, apa kita kena buat lepas anak cakap macam ni? Apa kita kena buat? Anak cakap macam tu? Kita kena maki dia ke? Kita kena salahkan dia ke? Kita kena lawan dengan dia ke? Kita kena buat apa? Lepas anak cakap macam tu. Cepat. Kita nak nasihat dia ke? Nampak? Anak cakap macam tu supaya kita berubah. Kita pula nak nasihat anak. Anak cakap macam ni supaya kita berubah. Kita pula duduk macam peli dia, nasihat dia. Kenapa kita nak nasihat dia? Kita kena nasihat diri sendiri. Anak dah cakap dah, terang nak cakap. Sebab mak ayah tak didikan agama yang betul pada saya. Akui ya silap. Yang tu dulu, bukan kita nak nasihat anak. Salah kita ni, nasihat diri sendiri. Faham tak? Nasihat diri sendiri. Pergi minta maaf dengan anak. Cakap, minta maaf lah, mak dengan ayah dulu tak pandai agama. Sekarang dah tua, baru nak cari agama. Anak dia cakap macam ni kat kita ni, setiap saat ke cakap? Setiap masa ke? Setiap waktu ke? Ada tak akak minta maaf dengan anak? Anak cakap macam ni, saya nak tanya soalan, anak cakap macam ni, setiap saat ke? Setiap saat ke dia cakap? Setiap hari ke dia cakap macam ni, Kak? Setiap hari ke? Cepat, Kak. Akak rasa dalam sehari berapa kali dia cakap? Ni salah mak ni. Tak didik saya. Ada tak setiap hari cakap macam tu? Sekali. At least sekali. Ada tak? Ke seminggu sekali dia cakap macam tu? Ke sebulan sekali dia cakap macam tu? Saya nak tahu kekerapan dia cakap. Kekerapan dia bercakap, Kak. Kak, soalan saya, Kak, berapakah kekerapan anak bercakap ni salah mak ayah ni sebab tak didik saya dengan ilmu agama ni? Berapakah kekerapan? Seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, setiap hari ke, setiap saat ke? Cepat. Cepat, akak yakin. Nama dia akak yakin. Cepat. Sebab saya nak menjawab soalan dia ni. Tak selalu, okey. Tak selalu soalan saya. Kekerapan dia, Kak. Kekerapan. Setiap hari ke? Setiap minggu ke? Setiap bulan ke? Setiap tahun ke? Kekerapan dia tu, Kak. Berapa kekerapan dia? Cepat. Sebab jawapan dia ada dekat akak. Jawapan dia ada dekat akak. Akak kena jawab dulu soalan saya tu. Okey. Sejak dia tak sihat. Bukan, soalan saya, kekerapan dia tu berapa? Dalam masa 1 tahun. Okey, soalan saya, kekerapan dia tu, dia cakap benda ni setiap hari ke? Seminggu sekali ke? Sebulan sekali ke? Cepat. Kekerapan, saya nak tahu kekerapan tu je. Saya tak nak tahu bila dia start cakap. Saya nak tahu kekerapan dia. Tengok lebih kurang dia cakap macam ni 3 bulan sekali. Ni jawapan ada kakak lah. 3 bulan sekali dia cakap. Paling senang macam ni lah. Seminggu sekali, Kak, senang. Macam tu lebih kurang. Seminggu sekali lah. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Uish.
Maksudnya dalam masa 3 bulan dia cakap sekali. Akak, soalan akak tadi, akak tengok saya ingatkan sebulan tu 3 kali. Ni 13 kali. Akak tengok soalan akak. Apa soalan akak? Siapa yang sebenarnya bermasalah ni? Tengok tengok okey. Saya scroll tengok Cikgu, saya ibu. Okey. Macam mana saya nak nasihatkan anak saya? Dia overthinking, nampak? Dia overthinking, dia salahkan saya sebab kurang didik agama. Akak, sekarang siapa yang overthinking, Kak? Sekarang siapa yang overthinking, Kak? Anak akak overthinking ke akak yang overthinking? Sudahlah. Akak, kalau dia cakap dekat akak, mak tak didik dia ni 3 kali sehari, dia overthinking. Tapi akak cakap, dia cakap 3 bulan sekali, Kak. Maksudnya sekarang ni anak tak overthinking, akak yang overthinking. Lepas tu akak nak nasihat dia. Faham tak maksud saya ni? Anak okey je. Dia tak sihat apa semua okey. Yang tu kemungkinan kena check. Takut-takut ada jin asyik. Takut terkena jin asyik. Yang akak cakap dia tak sihat tu. Kalau dah jumpa doktor pun tak boleh nak buat apa semua, perangai dia berubah pelik. Dulu dia baik dengan akak, dia sayang akak, tiba-tiba dia berubah. Kemungkinan ada kaitan dengan jin asyik. Jin asyik minat kat dia. Macam tu. Cumanya saya nak touch kat sini yang kalaulah benda tu sikit, benda ni dia bagi apa ni? Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang macam ni, jangan fikir sangat. Okey. Bukan, jangan letak dekat macam ni. Kita ni sebenarnya, kita suka nasihat orang tau. Kita ni suka nasihat anak, suka nasihat suami, suka nasihat isteri. Kenapa kita tak nasihat diri kita sendiri? Itu yang berlaku. Sebab kita bergantung pada makhluk. Kita nak suami baik, sebab tu kita nak nasihat suami. Kita nak anak baik, sebab tu kita nak nasihat anak. Jadi otak kita fikir, macam mana aku nak nasihat anak aku Nampak? Sebab kita bergantung pada makhluk. Tapi kalau kita ni tidak bergantung pada makhluk, kita bergantung pada Allah. Serah pada Allah. Kenapa dia panggil macam ni? Tak apalah dia panggil macam tu. Sekarang ni aku nak buat baik pada dia. Kalau dia buruk macam mana pun, aku nak buat baik pada dia. Aku serah pada Allah. Kita yang overthinking pula tentang dia. Itu jadi masalah. Cikgu macam mana nak nasihat diri sendiri? Senang je. Serah pada Allah. Yang kita ni bersifat majazi, pinjaman. Kita ni pinjam je. Tubuh kita, nafsu kita, otak kita, iman kita, kita pinjam je semuanya. Roh kita pinjam je. Itu nak nasihat diri sendiri. Ya Allah, Ashraf, kau pinjam je. Tak payah nak cakap gebang besar lah. Tak payah nak pumpah-pumpah. Kau pinjam je tu. Esok tiba-tiba kau accident, mulut ni gigi hancur, semuanya hancur. Kau tak ada nak cakap, Ashraf. Kau tak nak gebang-gebang, Ashraf. Kau tu pinjam je mulut kau tu. Kau pinjam je. Selagi kau turun tangga, kau jatuh, kepala kau pecah, berdarah, kau pesan. Kau tak boleh nak buat live, Ashraf. Kau tu pinjam je. So jangan nak gebang besar, jangan nak cakap besar. Jangan nak riak lah, Ashraf. Itu cara nak nasihat diri sendiri. Contoh kalau ada orang puji kita pun, kau ni handsome lah. Memang aku. Habis lah. Kau ni handsome lah. Allah Akbar. Tak adalah handsome sangat. Allah dah bagi pinjam. Selagi kalau aku mati, tinggal tengkorak juga. Itu maksudnya bergantung pada Allah. Tapi kita bergantung pada makhluk, kita nak mereka ni puji kita. Habis lah. Itu bergantung pada makhluk. Okay, akak kena check balik anak akak tu. Akak contact wasabi saya untuk scan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena scan tu. Kalau dia berlaku perubahan dalam perangai dia berubah. Okay. Dia dah murung, dia dah berubah. Saya takut ada kaitan dengan jin lah. Akak boleh wasabi saya akan bagi kontak untuk guru saya. Saya dah tak merawat. Walaupun saya boleh merawat, saya tak merawat. Saya nak fokus dekat ilmu sahaja. Ada perasan tak? Saya sekarang dah mulai buat live hari-hari. Sebab saya dah tak merawat lah. Kalau saya merawat, saya tak nak buat live tau. Bukan sebagai gift. Soalan saya nak tanya mana yang anda lebih suka? Saya buat live cerita ilmu ke saya diam diri pergi berubat orang? Saya sebenarnya lebih suka share ilmu. Macam mana nak buat sahabat tak pandai sangat. Tengok dekat ni akak PM saya je.
PM dekat saya punya ni. Kalau saya cerita ilmu, saya boleh bantu 71 orang ni. Dah sejam dah saya cerita, lebih kurang lah. Ramai dapat manfaat. Padahal kalau saya bantu orang merawat, korang bayangkan seorang bukan sejam tahu, lama. Lepas tu saya yang sakit. Apabila saya sakit, dah lah saya buat rawatan percuma, saya tak charge pun. Lepas tu saya sakit. Hari tu saya pergi hospital, saya sakit. Kena darah tinggi. Sebab apa? Saya penat merawat orang. Lepas tu dia high risk. Bila merawat dia high risk. Lepas tu datang untuk hantarlah saya macam-macam. Saya kena saka lah, stroke lah. Lepas tu berdarah lah macam-macam. Okey, lepas tu apabila aku saya pergi hospital kena bayar 1,500. Bayar je lah 1,500. Padahal benda percuma yang saya buat rawatan tu. Tapi kalau saya minta rawatan, minta dibayar, okey, awak kena bayar sini. Saya tak yakin pula. Sebab apa? Yang menyihatkan anda tu Allah Ta'ala. Yang bagi nasihat tu Allah Ta'ala. Jadi saya macam, kalau aku merawat, aku charge ni, kalau dia tak sihat macam mana? Dia jadi macam tak sedar hati. Sebab tu saya tak charge. Perawatan saya tak charge. Tapi saya sakit. Tapi kalau ilmu kenapa cikgu charge? Sebab ilmu ni macam ni. Kau belajar, kau faham, kau okey. Tapi kalau kau beli ilmu ni, kau tak belajar, tu kau punya style, tu salah kau. Okay. Tapi kalau rawatan ni, kita yang kena merawat dia jarak jauh ni, duk rawat dia. Kalau tak sihat, dia dah bayar dah kita. Itu saya macam, biarlah malah merawat. Dia tu cakap, tak jadi pun. Aku dah bayar kat dia, tak jadi pun. Tak nak, saya tak suka. Tapi kalau ilmu ni, dia cakap macam ni. Tak jadi pun aku belajar ilmu ni. Kau belajar habis ke? Tak, aku tengok 10 minit je. Tu salah kau. Apa tu? Aku dah belajar habis dah, tak faham. Okey, kau tengok macam mana? Aku tengok sambil aku layan anak. Kau tak fokus. So ilmu ni macam tu ilmu. Aku dah fokus, aku dah faham cikgu ajar ni. Tapi aku still juga ada masalah. Okey, kau belajar macam mana? Yang kau faham. Kau buat macam ni. Kau tak buat. Kau tak praktik apa yang cikgu ajar. Kau faham tapi kau tak praktik. Nampak tak? So ilmu ni macam bergantung pada dia dah. Sebab tu saya boleh charge ilmu. Saya rasa macam okey, aku boleh charge ilmu. Saya tengah membuat, otak saya tengah fikir, tidur pun fikir juga. 6 apa ni? 6 tajuk dia tak ada lagi, tapi saya nak letak dalam modul dalam LIP, kelas LIP, saya akan buat pada hujung bulan ni insya-Allah modul diri sendiri, modul apa kan Isa? Modul diri sendiri, modul diri, unsur diri, lupa dah. Saya nak masukkan tentang satu ilmu 6 tajuk dia tak ada lagi, tapi dia ilmu ni saya tak pernah ajar kat luar. Kunci diri, dalam kunci diri, dia punya ilmu dia macam ni. 1 bukan 2. 2 bukan 3. 3 bukan 4. 4 bukan 5. 5 bukan 6. 6 bukan 7. Itu. Dia sampai setakat ni saya otak saya tengah fikir sampai 6 dulu. 6 dulu. Okey, dia sebenarnya kisah daripada ulama, kisah ulama. Cumanya saya tukar kepada saya punya style saya sendirilah. Formula saya. Ini ilmu baru kat Isa. Dan ilmu ni saya tak share percuma. Paling mudah lah. 1 bukan 2 tu apa? 1 bukan 2. Apa dia? Saya rasa saya nak letak nama 6 big secret. 6 big secret. 6 secret. 6 rahsia. 6 rahsia kehidupan. Nama dia. Setakat ni ada 6 dulu. Nanti mungkin dia ada 7. 1 bukan 2. Apa dia 1 bukan 2? Ni semua orang tahu 1 bukan 2. Bismillah. Makan jap apa? Bismillah. Satu bukan 2, Allah lah. Allah. Satu bukan 2, Allah. Allah satu. 2 bukan 3. Apa dia?
3 bukan 4 apa dia? 4 bukan 5 apa dia? 5 bukan 6 apa dia? 6 bukan 7 apa dia? Setakat ni baru sampai 6 baru. Mungkin dia akan sampai 10. Tengok. Dan setiap ilmu yang dalam ilmu legasi para wali, ilmu tak tinggi lah, saya akan bawa dalil. Dalil. So kita beramal tu kita seronok. Boleh juga 6 rahsia kehidupan. 7 mungkin macam ni. 7 bukan 8, mungkin ada degut. Saya kena bawa dalil dulu. Dah jumpa dalil, okay, cantik. Saya cerita. Apa dia 7 bukan 8? Macam dah ada idea 7 bukan 8. 8 bukan 9, belum ada lagi. 8 bukan 9 belum ada lagi. Okey. Faham InsyaAllah. So itulah kita. Saya rasa setakat itu sahaja untuk ilmu ni. Maknanya kenapa kita ni stres, kita serabut. Punca terbesar adalah kita ni bergantung pada makhluk tu banyak. Kita tak bergantung pada Allah 100%. Kalau kita bergantung pada Allah, kita tak stres. Kita tak serabut. Okey. Maaf tadi cikgu maklum, anak saya mungkin ada yang dumping tu apa ya? Kemungkinan jin asyik. Tengok. Saya dia kena minta tok guru saya akan check lah. Tok guru saya akan check. Sebab apabila berlaku perubahan daripada anak puan ni, dia ada pergi dia pergi sungai tak? Sungai, hutan. Dia ada pergi pantai, ada tak? Kalau pantai jin marduk nama dia. Dia kacau dia. Okay, anak akak, sebelum dia berlaku benda macam tu, sebelum ni sering pergi mancing dengan abangnya, kemungkinan ya ada jin yang minat kat dia. Okay, jin asyik dia masuk dekat tubuh dia lah. Sebab apa? Kalau dia kena sihir lain. Sihir akan menyebabkan kesakitan tubuh dia. Dia sakit, tak boleh keluar rumah, tangan dia habis. Macam tu. Kemungkinan jin asyik. So boleh wasabi saya, kontak saya akan bagi nombor untuk guru saya, so minta dia scan. Kalau mengikut apa yang saya buat, menu macam ni bukan scan ni macam ni tanya soalan. Diagnose tanya soalan. Diagnose ni ada 3 diagnose tau. Kita nak diagnose orang tu kena jin, ada 3 tahap. Tahap pertama diagnose menggunakan tanya soalan. Diagnose yang kedua menggunakan scanning, menggunakan tangan. Kita boleh scan guna tangan. Dia punya cara scanning tu. Menggunakan tangan kita dapat tahu ada jin apa dekat tangan, dekat tubuh dia. Guna tangan je. Dan diagnose yang ketiga dipanggil deep scanning. Deep scanning menggunakan insting. Boleh baca nombor telefon Ustaz tu saya salin. Boleh baca ke? Saya takut ni TikTok dia ni. Okay, saya baca pelan-pelan Saya takut TikTok dia ban saya lah sebab bagi nombor wasabi tu. Okay, saya baca pelan-pelan siapa-siapa yang ada masalah ni boleh kontak. Jangan call tau. Kita ni hormatlah orang yang nak dibantu. Saya tak ada tegur seorang student. Dia cakap, cikgu saya ada kontak dengan ni panggil si Fumus. Saya ada kontak dengan si Fumus ni. Saya dah call dia, saya dah wasabi, dia tak balas. Saya cakap sabar. Kita nak orang tolong kita kena ada kesabaran tu. Ni tak sabar. Geram. Saya geram. Kan kita nak minta bantuan orang kan. Sabarlah. Dia pun ada anak bini juga. Nak kena settle. Okay. Ambil siapa yang ada masalah anak ni, cuma sabarlah. Dia akan balas juga pelan-pelan. Kosong. Okay. Tulis saya baca sikit-sikit. Saya takut TikTok block. 1 3 kali. 1 3 kali. Tulis. Okey. Selepas itu 8. Selepas itu 9. Okey. Selu-selu, cakap selu-selu lah. Lepas tu ni
Okey. Lepas tu 7. Lepas tu nah, ni berapa ni? Faham lah. Okey. Lepas tu 9. Dan last sekali ni. Cukup. Jangan komen nombor tu jangan komen kat bawah tu. Nombor tu jangan komen. Okey. Saya tak pernah share nombor Wasabi online macam ni. Takut ramai orang cakap, takut kena ban. Okey. Ada soalan? Ada akak tu bagi tadi. Okey, tengok ajaib berlaku tadi. Akak Yoshita. Ajaib berlaku tadi. Bila saya teringat tentang solat di luar solat, Masya Allah, subhanallah, saya lebih sabar dan fokus tugasan. Cerita. Benda yang kita buat di dalam luar solat akan mempengaruhi apa yang di dalam solat. Anda boleh belajar. Siapa yang tak belajar lagi solat di luar solat? Ada tak yang tak belajar tadi? Solat di luar solat bila saya share? Semalam siapa yang nak belajar solat di luar solat? Cikgu, juzuk diri boleh hilang penyakit keturunan ke? Apa maksud penyakit keturunan? Penyakit apa bang? Contoh penyakit keturunan. Apa dia? Sebab penyakit keturunan ni banyak bang. Penyakit fizikal ke? Penyakit penyakit yang batin ke, yang gaib ke, penyakit apa? Penyakit keturunan tu. Macam thalassemia. Thalassemia tu macam mana bang? Thalassemia, penyakit apa Penyakit fizikal Penyakit apa thalassemia? Penyakit berkaitan dengan darah ke? Nyanyuk. Okey, macam ni. Quran mahwa syifa. Quran adalah syifa. Syifa ni apa dia? Penyembuh. Ya Allah ya Syafi, engkau lah yang maha menyembuh. Syafi, syifa tu sama lebih kurang. Bibi saya nama dia syifa, penyembuh. Bibi saya penyembuh betul lah. Dia kalau dengan baby, saya menangis dengan saya. Wah. Dengan baby saya dia menangis. Bagi kat baby, tidur. Memang kena dengan nama dia syifa baru perasan nama dia syifa. Dia tak tahu, saya pun jam. Tanya tu guru saya, tu guru cakap apa? Biasalah tu baby macam-macam perangai baby ni. Dia nak duduk dengan baby. Dia tak nak duduk dengan saya. Tak apalah. Okey. Nanti umur dia 5 bulan, dia okey lah. Okey. Siapa-siapa yang nak belajar tentang solat di luar solat, anda boleh tengok dekat TikTok saya ni. Okey, TikTok saya ni. Takut jatuh. Takut jatuh pula dah. Pergi buka kamera pula dah. Okey. Anda buka TikTok saya ni, anda tengok tu. Rahsia ketenangan solat di luar solat. Ada 2 part. Dia sejam lebih. Sejam 30 minit. Sejam lebih lah. Saya lupa dah sejam berapa minit. Rahsia ketenangan solat di luar solat. Tengok 2 part. So anda kepaham kenapa aku ni tak tenang, kenapa aku serabut. Boleh insya-Allah. Tahniah cikgu, muda lagi banyak ilmu. Saya minat. Bila kita minat, kita Allah Taala akan bagilah. Kalau kita tak minat, macam mana buat macam mana pun, kalau umur 40, 50, 60 tak minat, tak jadi juga. Sebab ilmu macam ni, ilmu yang tidak boleh dipaksa. Ilmu macam ni adalah ilmu yang daripada diri kita menyedari yang aku kena berubah. Bila aku kena berubah, aku belajarlah. Macam tu. Saya pun TikTok saya kalau scroll memang keluar ilmu-ilmu macam ni lah. Dipanggil ilmu makrifat sebenarnya. Ada search je ilmu makrifat. Tapi hati-hati dengan ilmu makrifat. Takut apa? Kena lipat. Belajar ilmu makrifat jadi mak lipat pula. Pastikan orang yang ajar ilmu anda tu dia semayang. Dan bukannya semayang niat. Dia memang semayang fizikal. Dia mengajar anda tengok orang makrifat ni anda cari ada 2 kriteria yang anda kena pilih. Satu, dia mengajar tentang semayang. Tauhid lah, semayang, jaga semayang, semua benda wajib. Yang kedua, dia mengajar anda tentang jaga hubungan silaturahim. Terutamanya isteri anda, anak-anak anda, suami anda. Yang tu, baru betul. Baru betul ilmu makrifat dia. Kalau dia tak tutup aurat, dia tak lepas lah. Yang pertama ni, syariat tak lepas. Dia ajar ilmu makrifat, tapi syariat tak lepas. Mana boleh? Syariat tu foundation. Itu yang mak lipat tu. Kan duk cakap, Allah Taala gini.
tak tutup aurat. Habislah syariat. Dia meninggalkan syariat. Mana boleh? Sama-sama kak. Dia syariat, tarekat, hakikat